Safia. Ayah nak tanya sesuatu lah. Lapar lah. Selamat datang ke Bukan dari kayangan, bukan juga pahlawan. Mahu kawan kita kawan, mahu lawan jangan. Ini bajau tuaran tapi darah orang Iban. Jalan tidak kosong, pisah bukit dekat tangan. Ngaku-ngaku jagoan, disarung baju ikut kawan. Cerita macam-macam kawan, dia Tuhan. Cerita payung besar tapi basah kena hujan. Biasalah budak baru belajar corak tangan. Hairan, semua dia mau langgar. Bodoh pendek akal bila sendiri dia gegar. Baru belajar Muay Thai, semua dia bawa try. Rupanya dia cuma berani bila ramai. Takut bila kena ayau, dia pura-pura mama. Panggil vet turun pada letak G dalam tirai. So ambil balik bawa kapu turun bandar. Tak risaulah, dan kita mana-mana sandara. Panas bila aku marah, aku tunggak macam lekat-lekat. Biar terungkap sebuah misteri tak lengkap. Haiwan buas mencari masa lambat. Hidup macam kau, gown out, no way out, all out, shout out please. Ambil feel ini till track 10,000. Ayah nak apa ni? Safia! Ayah rasa ayah nak pergi interview kau lah. Sekejap. Safia, sini. Sampai duduk situ. Okey, kejap ayah nak ambil mikrofon. Pi, abang nak interview Safia sekejap, boleh? Bukan. Okey. Okey, ni mikrofon okey? Cakaplah okey. Okey. Safia. Ayah nak tanya Safia. Ayah. Ibu. Sofia. Sumaya. Safia sayang siapa? Semua. Safia. Ayah nak tanya sesuatu lah. Lapar lah. Dia lapar lah. Baru nak bagi soalan, lapar pula dia. Alasiannya. Uyo, ada chicken. Hot and spicy. Okey, Safia nak apa? Nak mana? Tengok bang. Siapa ceti? Chicken. Ambil. Cakap apa? Rasa. Dah. Sini, duduk. Dah. Makan. Okey, Safia, saya nak tanya Safia. Safia tahu tak mua ni apa? Safia, tadi Safia belajar apa kat sekolah? Main bulan? Lukis bulan. Safia nak pergi bulan tak? Sudah dah ke bulan pula dah. Sedap tak? Sedap. Siapa suka makan apa? Siapa suka makan apa? Makan ni. Baru first time makan. Dah terus suka yang ini. Benda lain dah tak suka. Dia tak tahu muar ni macam-macam ada makan. Ada chicken. Best lah chicken ni. Guys, abang Ninja tahu dah. Korang mesti tahu brand Bika ni kan. Jadi, selain perisa ayam, Siri Lobocon Snack turut menawarkan pelbagai perisa lain tau guys. Sepertinya hot and spicy, pizza, cheeseburger dan juga tomato. Petang-petang macam ni, kena keropok. Mantap. Sedap. Untuk pengetahuan korang, Lobocon Snack ni adalah siri snack jagung terbaru yang diperkenalkan oleh Bika. Abang ni dah cuba guys. Korang, bila lagi lah ni? Weh, habis. Siapa yang nak? Apa benda kau bagi? Habis.